Alright guys, jom kita tengok satu smartwatch yang padu ni, Comet Pro. Daripada bentuk je pun, seriously best yang ni. So jom kita buka. Korang tengok lah tu guys. Design dia tu macam transformer babe. So jom kita buka. Lawa babe. Dan dia ada 3 butang kat sini. Butang yang ni, butang atas dan butang bawah. So semua butang ni boleh pakai guys. So jom kita buka. Korang tengok lah tu. Lawa babe. Kat belakang ni, ni untuk kita nak check kita punya nadi ke, punya blood pressure, kita punya oksigen pun boleh. Jom kita on. Dia. Korang tengok terang babe yang ni. So, dia ada 3 butang. So, kita tekan atas, function. Tengah pun function. Bawah pun function. Nah, function dia lebih kurang sama lah. Korang tengok dia punya muka dia tu kan. Sebenarnya muka dia ni ada macam-macam jenis yang kita boleh pilih. Dan bagi aku semua lawa-lawa babe. Dan bukan tu je. Nanti aku akan tunjuk kat korang. Dia ada lagi banyak lagi interface ni yang korang boleh pilih. Okay, kat dalam kotak ni dia bagi sekali dengan wireless charger. Padu babe. Dah lekat macam ni dah boleh charge. Dan apa lagi? Okay, dia ada bagi tali dia. Dan ada dia punya user manual. Korang tengok lah ni. User manual tebal babe. So jam ni bukan jam yang biasa-biasa lah. Sebab korang tengok user manual dia berwarna dan tebal. Dia lengkap dia punya instruction. Okay, jom kita buka dia punya app RDFit ni. Korang tengok lah tu. Aku dah test lah tadi beberapa kali. So korang tengok dekat device. Korang tengok ni. Ini adalah dia punya interface dekat jam ni. Korang boleh tukar ikut apa saja yang korang nak. Banyak babe. Ini pointer. Kita pergi ke digit. Banyak gila babe. Bagi aku semua lawa-lawa. Dan kalau korang nak customize pun boleh. Korang nak letak muka sendiri kat sini, korang boleh pilih digital ataupun pointer. Gila babe. Bagi aku semua lawa-lawa dia punya design. Korang tengok lah tu. So korang minat yang macam mana? Semua ada. Aku rasa beratus-ratus lah dia punya interface. Function dia ada banyak guys. Dia boleh counting step kat sini. Dia boleh monitor korang punya tidur. Dan untuk spot pun ada kat sini. Macam-macam jenis spot juga ada. Kemudian dia boleh monitor kita punya heart rate, blood pressure, blood oxygen. So guys, bagi aku jam ni harga dia tak adalah mahal sangat. Sampai 200-300. Dia 100 lebih. Tapi bagi aku berbaloi dengan jam ni. Sebab korang tengok lah. Dia punya interface dia cantik. Ada macam-macam jenis interface. Korang tengok dia punya touchscreen. Sangat-sangat smooth. Smooth gila guys. So kita try pergi ke setting. Korang tengok smooth gila guys. Smoothness macam ni memang tak dapat dekat jam-jam yang murah. Dan dia ada function find my phone tau. Okay, kita klik dekat find my phone. Dan korang tengok ni. Dia actually vibrate ni sekarang ni. Nampak tak? Dia ada prompt cancel the ring. Tapi dia sebabkan aku silent, dia tak ada bunyi. Dan dia sedang vibrate. So kita boleh find kita punya phone. Sangat best babe. So guys, kalau korang nak dapatkan jam ni, klik je kat link di bawah.